Wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lah, kedai PC tak tutup lagi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 27 hari bulan lah, hari kejadian lah. Sekarang saya nak ke BHP Karak. Kita RV kat sana. Kita kumpul dulu, tengok berapa orang. Lepas tu baru kita bertolak ke Terengganu. Jom. Dah lewat dah ni, kena cepat sikit. Ikut tentatif pukul 6.30 kumpul. Sekarang dah pukul 6.23. GPS lagi kata 5 minit sampai. Dan buruk no, kalau tak sesat. Kadang-kadang pakai GPS pun jadi bengong juga aku ni. Tu SDV sejik. Alright, 6.32. Rasa kena pergi isi minyak direct ni, baru tak kalut. Kalau boleh maintain 12 ke 100 ke, okey lah. Tapi yang ni semua 18 ni. Yang penting kita kumpul kat CP lah. CP lah Gambang. So kita doa lah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Memudahkanlah segala urusan kami, melancarkanlah perjalanan tim ini sampai ke destinasi mana yang dirancang. Amin ya rabbal alamin. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jom di belah sana. Jom. Let's go. Hey, jom. Meh.
sayang. Jom, siapa lagi? Jom, enggak tu lah. Jom, jom. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang lebih kurang pukul 7.28 minit pagi. Rasa semua dah gerak kot. Ada yang awal, ada yang lewat ni. Kita layan suasana. Potong. Tekom tak ada. Tak connect. Alah, ruginya. Tak connect. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me Go, 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 like a go. wildfire. Like a wildfire. Never the same. Alright. Dia tak boleh jauh sangat lagi, kena tinggal. Tak lama kot. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Wow, silaunya. Subhanallah, lawanya. Pelan. Slow. Lawa.
Satu Bentong. Kat atas tu kat atas sana tu tenang sikit lah. Dia jalan tak corner sangat lah. Wah. Jom. Satu karak. Alright, motor. Nice. Sekarang pukul 8.06. Dah lebih setengah jam lah. Cantik suasana pagi. Subhanallah. Perasan Abang Mi rupanya. Cosplay cowgirls, numberless jazz.
Kambang. Kambang ni. Isi minyak terus lah. Sekarang pukul 8.52. Kalau delay-delay ni takut lewat sangat lah. Sebab jauh lagi ni. Yes, Petronas. I like. Assalamualaikum, saya Saleh dari Seri Kembangan. Sekarang ni kita berada di RNR Gambang. Sekarang dalam pukul 9.12. Gerak tadi dari BHP Gombak pukul 7.30. So sekarang 9.30. Dalam pukul 9.30 nanti kita akan gerak menuju ke RNR Parker. Ni orang curang. Tapi pakai baju SUV. Setia lagi. Tetap setia. Selamat. Weh. Hari yang mantap. Mantap ada mam. Sama lah, saya demam tak? Baku ke? Dah. Awak rambut pakai pendek je. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih. Jumpa kat Pakar. Pakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang pukul 9.35. Tolak daripada apa tu? Gambang. Kita shoot direct ke Parker lah. Kat Gambang tu ada orang buat makan juga tu. Geng mana tah? Geng Hali ke? Dia ajak makan sekali. Ada yang nak makan-makan lah. Sebab dekat Parker pun ada makan juga. Jadi pergi Parker sajalah. Lagipun dah lama dah ni. Dah setengah jam dah dekat situ. Rugi masa. Let's go.
LPT 2 ni macam ni lah. Dia panjang, corner sikit-sikit ya. Kalau kita bawa dalam 15, 16 pun masih slow lagi sebenarnya. Tapi itulah, dia beralung juga jalan dia kadang-kadang. Bahayalah kalau buat laju. Sekarang pukul 10.38. Dah sampai kawasan rehat Pakar lah. Pakar, P-A-K-A, Pakar. Dia dekat stesen minyak. Ni, share. Wow. Pecah. Aha. Ini parking ke? Baik. Minyak dulu. Hey. Awak tu betul. Aduh. Lah, ni baru betul. Ni baru betul. Baru sampai. Ni baru betul. Apa yang betul? Ni. Itulah. Itu motor terbaik kat sana kot. Nah, ni. Tapi tak boleh. motor yang TV tak ada habis minyak. Lepas tu corner tu. Oh. Kita repeat. Alah. Siap. Oh, apa bulan 7 bulan. Bagi ikut mana lagi? Mari Stapak. Tapak. Dia Stapak. Saya maring Stapak semalam ni baru gerak sekali. Malam tidur dia tu. Tidur Stapak. Oh. Mak Kuda daripada mana Mak Kuda? Mak Kuda tahu jumpa dekat ni tadi, dekat apa? Gambang. Oh, gambar. Jumpa kat Gambang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul di RNR Pakar untuk perjalanan seterusnya ke Terengganu Bike Week. Kita akan tunggu kawan-kawan kita yang di belakang lagi. Mungkin insyaAllah pukul 12 hari je, kejap hari kita akan bergerak. Jangan pecah untuk SSADW ni, jom kita pergi makan-makan dulu, nanti Kang ramai pula. Jangan lupa subscribe dan like video daripada KE Zyper. Support kawan kita, okey?
Foto je boleh dapat. Yang mengaku. Ada foto tak boleh cantik ya? Okey, ni lepas ni race, kita ada race lepas ni. Siapa yang sampai dekat ke Terengganu dulu dapat medal. Dapat medal. Medal champion. Okey, hari ni kita punya Gen SADV ya. Gen SADV owner Malaysia. So hari ni kita ada buat ride ke Bike Week Terengganu. So sekarang ni kita berada dekat area Parker. So jutaan terima kasih kepada Chef Parker kerana menaja untuk kita orang makan sikit kan. Juadah untuk hari ni, rehat-rehat, santai-santai. Dan selepas ni lebih kurang dalam 10 ke 15 minit lepas santai makan apa semua, kita akan terus gerak ke Tour Terengganu. Okey, stay tune. Luncur. Getah ni memang bagus ya. Allah Ustaz. Apa dia? Ucapan sikit. Ucapan terima kasih kepada semua yang hadir. Padulah geng-geng motor ni kan, dia orang kat sini berkumpul ramai-ramai dan topik stesen minyak ni pun bagus lah. Kita patut support dia. Pasal dia support kita lah. Dia sediakan makanan, dia sediakan minuman, sarapan. Tak kira siapa saja berhenti boleh makan. Terbaik lah, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali, jumpa lama tak jumpa orang. Makin handsome lagi. Fujifa macam mana Fujifa? On. Okey. Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu kita menuju Kuala Terengganu, Terengganu International Bike Week. Insya-Allah semoga dipermudahkan rezeki lah untuk kerajaan negeri Terengganu dan negeri Terengganu sendiri. Kita jadikan Terengganu ni negeri paling bahagia macam biasa. Terima kasih. Selamat datang semua kepada sahabat-sahabat ADV, terutamanya yang datang daripada KL, termasuklah daripada Johor dan sebagainya. Selamat datang ke International Bike Week Terengganu dan happy belaka insya-Allah. Okay, thanks. So ada komen untuk ride hari ni? Oi, ramai betul. Meriah. Okey Itu je. Mana plan dengan ride tak mana? Tak seguna lah game. Tahu dia. Okey. Okey. So okey boleh. Tak ambil dengan pendek. Dengan pendek? Okey. Ambil dah? Okey, dah ada ada inner okey lah. Masih baik pakai dah standby. Mantap. Okey sebab harga sama je. Okey, baik. Mana yang berada tadi? Saya? 2SL. Di mana tadi yang berada tadi? 2SL tadi. Aku bilang cakap 2SL. Sorry bos, tengah cari orang yang order baju Okey, so kita serah balik kepada ni juru kamera. Kita tanya mak tau. Untuk ride kali ni raja untuk baju orang yang tak lama. Kelas Pangkaran dan ini adalah order dia. So kita puas sikit, kita bagi tempatan raja untuk order Pangkaran. CID CID. Ride ini total baju kita print dalam 450 helai. So yang datang hari ni saya rasa lebih kurang dalam 300 orang ada kot. So jadi next kita buat lagi. Okay. Terima kasih Pangkaran. Okay, so next kita try minta sponsor. Okay. Jom. Selamat pagi. Jom. Meh. Haji. Jom. Pilo. Sini ya. Jom. Jumpa lagi noh. Kita pergi Thousand Corner pula. Kita pergi sekali lagi. Betul. Memang nak repeat. Kita bawa SDB belakang. Motor terbaik. No. Boleh lah. Aduh. Jom.
Jom. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang pukul 12 suku. Jom. Jom kita pergi ke tol. Tol paling hujung di Malaysia. Tak adalah, tol paling last lah, betul lah, dekat Terengganu. Kita kumpul kat sana. Agak-agak pukul 1 suku sampai kot. Panjang. Dia tak nampak ni.
lagi. Hai. Oh, lawa sport ni. Ayah view je lah, tak payah cakap apa dah. Tengok motor sebiji-sebiji fly by kan. Kita langsung. Tu dia. Panas. Cari pokok. Tak ada pokok. Oh, panas. Panjang tau. Panjang. Ada. Apa kan nama bank apa? Ini. Oh, panas. Hey! Lah, baru jumpa. Sampai kemarin. Awak kan duduk kat mana? Aku duduk kat KL. Oh, KL. Buat dulu KL. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jom. Oh, tahun ni banyak tiang. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Cannot let the moment pass. Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating. I'm on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it though. Rolling with the punches, giving hits like we a Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint cause we know it's really working. Moving
I ain't never Wah, sleep, lagi ramai pada tahun never lepas tu. sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you're trying to be the best. Moving. Keep it moving, keep it rolling. Never slowing down, never moving. Keep it moving, keep it moving, keep it rolling. Kereta. Keep it rolling, keep it moving. We ain't never gonna lose it. Dua 22 minit juga tau. Ramai. Siapa tu masuk tu? Intercom. Tu dia. Mentang-mentang beli free gear kan. Ya. Ni, pergi depan ni. Buat dulu. Weh, aku dekat depan ni kat traffic light. Remai dulu. Remai daripada KL. Siapa tu? Kenakan diri. Oh, ramai. Woo! Dah, cukup. Hey! Oh, sorry. Hai. Yeah. Depan. Oh, rapat ni.
dapat. Minta maaf, minta izin. Woohoo. Hai, Haji Man. Sampai Haji Man. Haji Man, angkat tayar. Mantap. Ramai. Tu dia. Lambat lagi nak sampai ni. Lagi 14 minit. Terbakar dulu tangan. Panas. Zami. Oi. Kita pasang intercom ke? Slow. Slow. Oh, panas. Hah? Semua on. Yang ni sampel.
kenangan je Mistar dia. Dah lagi 9 minit. Sorry pakcik. Teduh ni. Aduh. Sorry. Banyak syok lah bunyi. Slow. Layan lek no. Lagi 5 minit sampai. Kereta ni bagi lepas dulu. Bagi kereta lepas dulu.
Dataran Shah Bandar. Welcome. Selamat datang. Hati-hati. Kak. Jom. Dah Enu. 40. Berapa betul? Bila 8 mana? Ya ke? Sebelum kita putuskan. Inilah suasana. Jangan boleh pun kita lagi. Sebelum kita start pertandingan. Pertandingan motor siput. Mantap, mantap. Hancur tu weh. Okey, sekarang ni kita tak start lagi. Kita jangan bising, jangan malu. Jangan malu, jangan malu. Right. Balik hotel dulu lah. Sekejap lagi bawa fikir benda lain. Panas. Jom balik hotel. Jom. Ya. Tak larat dah. Nak balik mandi, semayang dulu. Petang ni baru plan keluar lain. Kali ni saya cari hotel dekat area
Kira pekan lah, bukan tepi pantai tu. Tepi pantai tu macam 2 tahun lepas hotel yang sama saya pergi duduk. Hotel tu dekat dengan airport. Lepas tu nak boleh pergi tu kena jalan sama, jalan tepi pantai tu dah bosan lah. Lepas tu jauh pun jauh. Yang ni walaupun jauh dia lancar. Lebih kurang je jarak dia. Tapi ni lancar lah. Tengok. Sebab backers banyak masuk belah sana. Nak ambil vibe pantai lah kononnya, main Terengganu. Cari hotel, homestay dekat pantai. Lepas tu jam.